Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimulakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa khuriyah Masjid Dargah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa Muhammad wa salli ala Sayyidina Mustafa Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita berhenti itu bukan surah apa? 15. Betul tak? Hak malam. Takut tukar hak siang. Nak ada tanda tak? 15. Betul. Saya duk rasa pun 15. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ketujuh, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Ini di antara akidah yang wajib kita kena beriman, yang berkaitan dengan ketuhanan. Semua sifat-sifat Allah ni disebut nasnya di dalam Al-Quran. Wujud ada dalilnya, qidam ada dalilnya, baqa ada dalilnya, dan seterusnya. Hayat pun ada dalil Quran, wajib kita beriman. Baik. Ketujuh, sifat yang ketujuh. Jadi nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 baqa dan seterusnya. Malam ni yang ketujuh. Ini bilangan pada sebutan sahaja, bukan pada tertib hakikat, bukan begitu. Sifat Allah Ta'ala semuanya qadim, tidak ada terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Kita tak. Kita ni ada dulu, ada kemudian. Contoh, kita beranak, mak kita lahirkan kita. Mula-mula apa dia? Nerak. Lepas menerak, nyulok. Lepas menyulok, merangkak. Lepas merangkak, diri. Lepas diri, jalan. Lepas jalan, lari. Lepas tu makhluk. Sifat Allah bukan lepas tu. Semuanya khadim. Cuma ulama letak nombor supaya mudah kita belajar. Apa mengaji apa malam ni? Kitab bab akidah. Bab apa? Ketuhanan. Sifat hak ke berapa dah? Ketujuh. Mudah kita belajar. Ulama buat nombor tu supaya mudah kita pelajari. Hakikat sifat Allah tidak ada bilangan tertib. Secara bilangan tertib tidak ada. Ketujuh, wajib, ni wajib syarak. Kita, atas kita semua mukallaf. Anak Adam yang baligh, yang cukup umur, yang berakal, yang sejahtera panca indera, pendengaran dan penglihatan, untuk kita mendapat ilmu dengan pendengaran itu.
cukup sempurna berakal, cukup umur, selamat sejahtera pendengar ataupun pelihat, jalan untuk mendapat ilmu, dan ada guru. Cukup syarat, wajib di atas kita percaya, beriman, dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati bahawasanya tetap kita yakin dalam hati kita, dan sabit, mesti dan pasti kita yakin dalam hati kita, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Hayat tu bahasa Arab, terjemuh kepada bahasa Melayu, artinya sifat hayat tu hidup ataupun sifat penghidup Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala ada sifat penghidup di dirinya. Baik, iaitu sifat hayat, kita terjemuh kepada bahasa Melayu sifat penghidup. Macam mana kita kena yakin, macam mana kita nak pegang dalam hati, macam mana kita nak percaya dalam hati kita. Begini, iaitu sifat hayat, satu sifat yang ada, memang ada sungguh di diri Allah Ta'ala. Contoh, manis ada pada gula, itu hak makhluk. Masin ada pada garam, itu makhluk. Panas ada kepada api, sejuk ada ke ais, itu sifat yang ada. Hak kita contoh tadi makhluk. Ini sifat hayat Allah Ta'ala yang qadim, mesti ada pada diri Allah yang qadim itu. Baik, ini kita kena teguh. Baik, yang qadim, ada sifat hayat lagi pula qadim, sedia, bukan baru. Sifat hayat Allah qadim, ada, sedia, itu yang kedua. Yang ketiga tak tulis dalam ni, yang berdiri, yakni sifat hayat itu yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat penghidup ada di diri Allah Ta'ala. Ini samalah hak tadi, ada tadi. Itu dua dah, ada, sedia. Kita yakin hayat Allah ada dan sedia. Lagi tak sama dengan makhluk, sempurna dan kekal, tidak binasa. Itu cara kita beriman dalam hati kita. Hayat Allah kita yakin, hayat ada di diri Allah. Tak cukup dekat tu. Macam mana kita nak pegang dalam hati? Macam mana kita nak yakin tentang hayat ni dalam hati kita? Ada hayat di diri Allah Ta'ala. Sedia hayat itu, bukan baharu. Tak sama dengan makhluk, hayat Allah Ta'ala. Sempurna hayat Allah Ta'ala dan tidak binasa. Itu yakin dalam hati macam tu. Itu cara beriman. Jadi kalau orang tanya kitab apa yang baca malam ni, tiap-tiap hari Sabtu, malam Ahad, minggu pertama, Selasa kan? Tiap-tiap hari Selasa, minggu pertama, baca kitab apa? Kifayatul Mubtadi, siapa karang? Tok Guru Haji Bakar bin Ibrahim, Pondok Bandar Hilesik. Anak murid Tok Haji Umar, Pondok Lanai. Bincang apa kitab ni? Tak ada bincang bab lain, melainkan bincang, bahas tentang huraian cara-cara beriman dengan rukun iman. Beriman dengan Allah ada cara dia, beriman dengan Rasul ada cara dia, beriman dengan kitab ada cara dia, beriman dengan malaikat ada cara dia, beriman dengan hayat Allah ada cara dia. Kalau duk hafal saja tak tahu cara, Tok Isalih kata macam burung tiung. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Apa dia hayat? Tahu? Sifat hidup. Macam mana sifat hayat Allah Ta'ala yang wajib kita kena beriman? Tak tahu. Kalau hafal lagu tu, Tok Isalih kata macam burung tiung. Kata saja, benar kita tak tahu cara beriman. Jadi kitab ni nak terang cara beriman. Hayat tu macam mana kita nak beriman? Ada di diri Allah Ta'ala, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Kita mengaji dah semua ni, cuma kita nak peringat je. Muzakarah, hayatul ilmi muzakaratun, hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah. Peringat balik hak kita mengaji dulu-dulu. Kalau kita tak peringat macam ni, lupa.
Ni lah bulan apa? Muharram. Awal tahun hari tu. Kita buat apa? Baca doa akhir tahun, awal tahun. Mai puak baru dia kata apa? Baca doa. Cari apa? Nabi pun tak baca doa. Zaman Nabi bukan ada kalender pun. Kalender hijrah pun tak ada. Kita ni kacau. Lagu mana ni? Kalau mengaji dia tak gaduh lagu mana, dia reti. Kalau tak belajar, dia jadi kalut. Lagu mana ni? Nabi tak buat Tapi kalau kita mengaji cara-cara hak ulama ajar, kita ni tenang, kita ni tahu pegangan kita. Nah, walaupun Nabi tak buat, kita buat. Kalender tak ada zaman Rasul, sahabat yang mengadakan kalender. Quran tak ditulis zaman Rasul tetapi ditulis oleh para sahabat. Ada benda yang Nabi tak buat, namanya bid'ah, tapi terkadangnya ada bid'ah itu bid'ah wajib. Tulis Quran tu wajib, kalau tak bodoh habis buat kita. Nah, tu baca doa awal tahun, akhir tahun zaman Nabi pun tak ada kalender, itu termasuk bid'ah sunat. Dan mengikuti ajaran agama tak lari daripada nas agama. Apa dia yang kita baca doa akhir tahun? Minta Allah Ta'ala ampun dosa. Hak awal tahun kita minta apa? Minta Allah Ta'ala bantu kita taat, jauh dari, moga-moga kita ni menang, tak kalah dengan nafsu syaitan. Tu azam. Minta maaf, bertaubat itu di dalam kategori bertaubat. Bertaubat Islam suruh. Azam buat baik Islam suruh. Doa Islam suruh. Ud'uni astajib lakum. Doa setahun sekali, hari-hari lagi baik. Ni orang doa setahun sekali kacau. Kita jangan benin. Apa hak ulama susun tu kita buat. Mai 10 Muharram kacau bumak suara, dia kata tu dia ikut Syiah dah. Ya Allah, kita ni tak ikut Syiah. Kita wajib sayang kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kita wajib sayang semua para sahabat. Kita wajib sayang semua keluarga Nabi, termasuk Sayyidina Husain. Kita wajib sayang seluruh sahabat, wajib kita sayang. Ini ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada kaitan 10 Muharram kita kacau bumak suara dengan Syiah punya pegangan. Tidak ada kaitan. Cuma kebetulan. Kacau bumak suara tu cerita dia Nabi Nuh alaihi salam kering daripada banjir. Maka masalah campur-campur-campur, kita pun ambil daripada cerita tu, kacau bubur Ashura. Hak nak kacau, kacau. Tak mau kacau, kita tak usah duk pasal dia. Dia hak tak mau, tak usah larang kita. Tu baru khilaf. Tak usah duk berkelahi bab tu. Kita kena kalut orang tak semayang tu, hak jadi kapiak banyak tu. Hak orang duk buat amalan ni tak usah duk kacau. Biar dia baca api lah. Yasin malam Jumaat ke, tahlil mati ke, biar api hak tu. Itu tak ada masalah. Masuk dalam perkara khilaf. Hak nak buat, buat. Tak mau buat, sudah sengak. Jangan paksa orang buat, jangan larang orang buat. Itu khilaf. Ada pandangan. Baik. Jadi peristiwa 10 Muharram ni banyak. Nabi pergi kepada Madinah, tengok orang Yahudi duk puasa, tanya orang Yahudi puasa apa ni? Dia kata kami puasa kerana bersyukur Allah Ta'ala bebaskan Nabi Musa daripada Fir'aun. Selamat daripada Fir'aun. Baginda Rasul kata kalau macam tu kami lebih berhak, Islam ini lebih berhak bersyukur. Kalau macam tu panjang umur, tahun depan kita ambil 2. 9 Muharram, Tasu'a, 10 Ashura. 10 Muharram ni banyak peristiwa. Di antaranya apa? Di antaranya iaitulah pembebasan Nabi Musa daripada Fir'aun. Di antaranya Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Di antaranya banjir Nabi Nuh kering. Di antaranya banyak. Termasuk kewafatan cucu baginda Rasul Sayyidina Husain di Karbala. Itu 10 Muharram. Syiah di Iran, dia buat peringatan untuk Sayyidina Husain. Tak, kalau Sayyidina Husain pun wajib kita sayang cucu Nabi, tak ada masalah. Bukan kita ikut Syiah, tak ikut.
Macam Syiah duk perang lah ni dengan Israel. Bukan bermakna kita masuk sokong belah Iran kita jadi Syiah, tak. Dalam bab dia lawan musuh Islam tu kita sokong lah. Dalam bab akidah kita cara kita, dia cara dia. Dan Ayatullah Ali Khamenei hak yang baru ni, dia lembut, dia tak sama macam dulu. Dia panggil ulama-ulama Syria, dia panggil ulama-ulama Iraq. Dia kata kita duk berkelahi Sunni Syiah ni dah lama dah. Lah ni bukan masa kita berpecah begitu. Kita kena bersatu. Di India kena hentam, tak ada orang bangun. Di Palestin orang hentam, tak ada dunia Islam yang bangun. Kita perlu bersatu untuk menepani musuh. Baik. Jadi teruskan amalan. Memang baginda Rasul bukan hijrah bulan Muharram. Baginda Rasul berhijrah bulan Safar, sampainya bulan Rabiul Awal. Cuma ulama daripada kalangan para sahabat, para khibar daripada sahabat di pemesyuarat, kita nak letak tarikh apa ni dalam Islam, kena ada klinik Islam. Bincang-bincang. Kalau gitu kita ambil tarikh Nabi lahir lah. Hak puak-puak para sahabat, hak pemimpin-pemimpin sahabat yang bijak pandai alim ni, dia kata tak boleh. Baginda Rasul ajak kita kena sentiasa menyalahi orang-orang Nasara dan Yahudi. Kalau ambil tarikh lahir Nabi macam Kristian, macam Nasara, ambil tarikh beranak Nabi Isa 2025 tahun ni. Tak boleh ambil tarikh kelahiran Nabi. Tak boleh. Kerana diajar kita jangan wajib menyalahi, kena menyalahi puak kafir. Orang kafir seronok tepuk tangan, kita takbir. Bom-bom pong kita menang Allahu Akbar, bukan tepuk tangan macam orang macam mereka. Kita kena menyalahi. Lalu para sahabat ambil hijrahlah peristiwa yang paling besar. Kita ambil tarikh hijrah tu buat tahun yang pertama dalam kalender Islam. Maka Muharram itu bulan yang pertama dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal. British dia jajah habis. Sekali-sekali dengan orang agama pun kena jajah. Tarikh apa bulan ni? Tak ingat dah. Hari ni 1 Julai. Islam? Tak ingat. Habis puak agama pun kena. Tu berjayanya sistem British menjajah pemikiran kita. Jadi kita lah kena mula. Kalau buat iklan, tulis kita tulis bulan Islam dulu di atas, baru kita tulis bulan orang putih bawah. Kalau kita tak angkat hak kita, siapa nak angkat yang kita? Kita kena bermula pada kita. Baik. Jadi pada malam ni kita bincang hayat. Wajib kita yakin Allah Ta'ala ada sifat hayat, iaitulah sifat perhidup. Macam mana sifat perhidup? Iaitu satu sifat yang ada, memang ada sungguh di diri Allah itu. Yang khadim, sedia sifat hayat, bukan baharu. Yang berdiri, yang ada, yakni yang ada hayat pada zat, pada diri Allah itu. Tiada dapat diketahui hakikatnya. Hakikat hayat Allah yang khadim itu tak dapat kita tahu. Walaupun kita tak tahu macam mana hakikat dia, bahkan tetap seperti yang tersebut. Tentu ada di Allah Ta'ala hayat tu. Kita pun ada hayat. Namanya pada kita ni roh. Macam mana roh? Allah Ta'ala jawab dah, tak usah tanya. Apabila orang musyrikin tanya Nabi, nak gelak kepada Nabi, kalau Muhammad tak boleh jawab soalan ni, kita pakai gelak ramai-ramai. Tanya apa? Bab roh. Dia pun nak pemain Nabi. Terus malaikat turunkan wahyu. Allah Ta'ala punya wahyu. Allah Ta'ala berfirman, kulir ruh, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ruh min amri Rabbi, daripada pekerjaan urusan Tuhanku. Aku pun tak tahu, hampa pun tak tahu. Hang nak gelak apa? Tak boleh gelak. Hampa pun tak tahu. Tu baginda Rasul dibantu, dikuatkan dengan
firman Allah Ta'ala dengan wahyu. Habis. Kita pun ada roh. Macam mana roh kita? Mana nak pergi tahu? Weh, kalau tahu lagu tu senang. Tak ada doktor hak pakar daripada dulu sampai lah tahu bab roh. Tak tahu. Kalau tahu kau tak mati kita, gaya nak keluar tangkap botol buh balik. Tak ada pakar lagu mana pun, 3-4 PhD doktor pun tak tahu bab roh. Mereka tak boleh buat bab roh. Habis tak tahu apa dah nak buat ubat, mereka tak buat balik lah, baca Yasin, baca doa panggil nak beranak berimpun. Tak tahu nak buat ke mana. Tak boleh buat apa lah. Oksigen drop apa semua, tak boleh buat apa dah, balik. Boleh berimpun dah nak beranak, baca Yasin, baca doa. Tak tahu, tak boleh buat. Tu perhidup kita baharu. Sedangkan perhidup Allah yang qadim, hayat Allah yang qadim, lagilah siapa tak tahu. Hak kita pun kita tak tahu. Roh macam mana tak tahu. Angin, macam mana angin? Tahu sejuk macam mana bentuk angin? Mana pergi tahu. Hantu macam mana jin? Masuk dalam badan orang ni cakap Siam, cakap Hindu, macam mana jin? Mana nak pergi tahu, tak nampak. Ada, tapi kita tak tahu. Hayat Allah yang qadim itu ada. Macam mana hakikat? Wallahu a'lam. Tidak dapat diketahui hakikatnya. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah hayat. Iya, Allah Ta'ala hidup. Dah ada hayat, tentu Allah hidup. Kita ada roh, hidup lah. Kalau roh keluar, mati. Baik, hak ni tak ada dalam kitab, cuma petua tu guru. Macam mana kita nak tahu orang itu hampir mati? Kalau dia sakit, terlantar di atas katil. Kalau tak sakit, tak ada alamat lah. Start betul minum air, mati kedai kopi. Itu tak ada alamat. Pipi main badminton, lompat-lompat, mati. Itu tak ada alamat. Ni hak yang terlantar di atas katil. Macam mana kita nak cam orang tu nak mati? Hak ni tak ada tulis dalam kitab. Cuma fawaid disebut oleh ulama, oleh pengalaman orang tua-tua. Yang pertama, hidung jatuh. Kalau orang biasa ni hidung pacak kan, hak nak mati tu turun. Tu tak usah tinggal. Telinga ni dia jatuh. Lah ni duduk elok lagi. Apabila nak mati tu jatuh. Jari, ibu jari ni tak boleh nak angkat. Kita hidup boleh angkat gitu. Orang nak mati dia duduk gitu lah, dia turun. Tak boleh angkat. Tu nak mati. Apa lagi? Di antaranya iaitulah apabila kita seluk tangan kita nak orang masuk, nak angkat dia, tak boleh masuk dah. Dia rapat dah dengan tilam. Kalau orang hak hidup elok ni, kita angkat senang. Kalau orang hampir kepada nak mati tu, dia lembek dah. Kita seluk pun tak boleh masuk dah tangan kita, payah dah. Kaki ibu jari jatuh. Dia tak pacak lah, dia jatuh. Kaki ibu jari. Dia duduk kedua. Dia tak pacak kedua. Dia duduk tu nak mati. Jangan tinggal. Ketika tu talqinkan dengan la ilaha illallah. Dan apabila dia sebut, cukup. Tak payah banyak-banyak. Kerana memberi keselesaan kepada orang yang hampir mati. Kerana di ketika itu godaan-godaan iblis dan syaitan itu bersama datang ketika itu. Itu kita tak boleh bagi dia jadi kalut. Kita kena ajak pelan-pelan. Apabila dia sebut, cukup. Kita tengok mulut dia bercakap benda lain, ajak pula. Kalau tak bercakap apa, tak payah ajak banyak-banyak kali. Tu bagi orang yang hampir kepada mati. Macam mana roh? Wallahu a'lam. Cuma ulama dia bagi petua. Dia kata roh ni duduk dalam semua badan kita. Ketika mati itu ni khilaf. Setengah ulama pendapat begitu. Roh ni akan keluar daripada ibu jari mai ke buku lali. Itu tahap pertama. Kerah kaki dah. Dari tahap yang kedua daripada buku lali sampai ke lutut. Itu tahap yang kedua. Tahap ketiga. Tu duduk nyawa naik. Tu orang sakit. Duduk mandang orang panggil. Daripada lutut naik kepada pusat.
Daripada pusat naik ke halkum. Masa tu penat. Daripada halkum ini khilaf. Setengah kata keluar kok mulut, setengah kata keluar kok ubun-ubun, setengah kata keluar kok mata. Yang banyaknya ulama kata keluar dari mulut. Itu pun khilaf. Wallahu a'lam. Hakikat dia, roh ada dalam badan, hidup. Roh keluar daripada badan, mati. Apabila roh keluar, dia tak masuk dalam badan 2-3 orang dah. Kalau masuk tu jin. Faham elok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni Sultan Abdul Hamid. Tak, tu jin. Roh apabila keluar daripada badan orang, dia tak masuk dalam badan orang lain dah. Hak masuk tu kharin, jin dan umpamanya. Kita ni alam dia banyak. Banyak sangat alam sampai kita tak tahu nak kelah kadang-kadang. Tak tahu nak beza. Itu kita kena ada pelajaran mursyid supaya kita tak ditipu. Itu sama ada kharin ataupun jin. Jin ni ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang Islam, ada yang baik. Begitu. Iaitu sah. Hayat tu sah. Boleh terima pada kiraan akal. Ya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang lain. Cara kita fikir ni, kita yakin Allah Ta'ala hidup, tentu ada sifat lain. Qudrah ada, iradah ada, sebab Allah hidup. Pada fikiran akal kita boleh terima Allah Ta'ala ada sifat lain sebab Allah hidup. Imam ataupun pengurusi majlis, dia umum sesuatu perkara ni, dia umum pada kita orang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, 10 hari bulan ni kita kacau bubuk Asyura, berapa-berapa kawah. Pernah ada Tok Imam, Tok JK, hei mayat-mayat, dah mati dah, nak buat apa? Tak boleh buat apa dah, mati. Kita ni lah hak hidup ni, nak kacau bubuk Asyura, nak gotong royong. Hak hidup, hak hidup ada sifat lain. Kalau mati tak ada. Walaupun tak ada, tetapi wajib kita hormati orang mati itu seperti orang hidup. Wajib hukum dia. Tu cara mandi mayat pun, apabila mati orang tu, apa kita kena buat? Yang pertama, kalau dia ada najis, kita basuh najis. Kalau baju kotor, kita tukar baju. Lepas tu kita alihkan kedudukan kaki dia menghadap ke kiblat. Kepala dia naik atas sikit, kaki kot ni, kepala naik sikit. Apa lagi kita kena buat? Kalau mulut dia nganga, kita bagi katuk. Mata dia terbuka, mata dia bagi katuk. Apa kita nak buat lagi? Kalau tenganga tu, ikat dengan kain. Lepas tu pada lagi, ambil minyak. Minyak masak ke, minyak zaitun lagi bagus kalau ada. Jangan ambil hak rendang lauk sudah lah, bau busuk pula. Bubuh di sendi-sendi. Bubuh di sendi-sendi. Pasal apa? Supaya mudah ketika mandi. Lepas tu pada lagi, dituntut dalam kitab fiqh, pendapat Syekh Romli dan Syekh Ibn Hajar, ambil besi, letak di pusat. Tu orang dulu ambil kacik, tapi duk reka tak tahu halang muhung. Pasal apa tak kacik ni? Dia kata tak lagi kalau kucing lompat, tak lagi mayat hidup balik pemuhung hak tu. Tak bangkit dah, mati. Pasal apa buah besi tu? Sama ada gunting atau kacik. Dulu kacik lah, dah tak ada gunting. Supaya tak kembung perut. Tu jawapan dia. Letak besi sebesar 2 jari, semua sebut dalam kitab fiqh, di pusat ni, supaya tidak kembung perut. Lepas tu kita buat urusan, pergi buat report polis, dan umpamanya habaq kepada penggali kubur. Lepas tu kita urus kepada mandi itu. Sekurang-kurang mandi jurus hayak seluruh badan, mandi wajib kepada orang mati. Cukup lah. Habis tak tahu jurus semua, sah sebagai mandi wajib. Yang afdal mandi ayak 9.
Nak cari ayat apa sampai 9? Tak 3 timah ya, 3 jenis ya. Ulang 3 kali. Ayat bidara, kapur barus, ayat mutlak. Jurus ayat bidara pasal apa? Nak melembutkan anggota. Ayat bidara tu kita ni tapih daun tu. Nah. Jangan mesin-mesin tuang dengan daun tu. Kalau kita hidup lemah, wajib hormat mayat seperti mana kita hidup. Tok Saleh kata kalau mu hidup orang tuang ayat daun lagu tu mu lemah kata. Tapih ayat daun bidara, tapih kapok barus ke tapih. Lepas tu meruam. Meruam ni buang najis, angkat mayat bagi duduk, tekan 2-3 kali, tak paik di punggung, lepas tu gosok. Buh wangi-wangian, setangi dan umpamanya supaya bau tidak teruk. Tu orang panggil meruam. Itu afdal. Kalau ada lah, tak ada. Ni setengah orang mandi mayat dia buat guna. Ambil paip dia kojoh lubang punggung. Haram. Kami buat lama dah. Tok Saleh kata bukan kira lama baru, betul tak betul. Haram menyakiti mayat. Kita mandi lah ni, kita pakai tak sabun cat kepak? Tak sudah pakai kat mayat sabun cat kepak. Boh detol. Kita lah hidup pakai detol umpamanya. Ni hidup tak pernah pakai cat kepak, mati boh cat kepak. Tu cara Tok Saleh dia kata bukan kira kami duk buat lama, bukan kira lama baru, kira betul tak betul. Betul mandi kafan hanya orang yang amanah, sama ada keluarga Datuk Haruddin, Hasanuddin, Ishaquddin mandi. Ayah dan mak mereka. Kita mengaji, mak kita bela kita, pak kita bela kita. Kalau boleh kita mandi mak pak kita. Pesan dekat anak-anak kita. Tapi kita kena pesan. Kalau kita tak pesan, mati dia tak tahu buat apa. Tak tahu buat apa. Metak nasi buat tahlil, haram tak bang Tok Imam? Tok Imam kata ni tahlil siapa dia ni? Dia kata buat bila? Mailah jumpa imam, ni wakil nak tahlil untuk pak saya. Nama sekian-sekian. Tok Imam pun baca nama. Sebab khilaf dalam mazhab Syafi'i, bagi orang mati sampainya pahala bacaan itu sekiranya dikhasatkan nama itu. Kalau tak siap, tak khasat nama, tak jadi. Mazhab Syafi'i. Melainkan baca atas kubur dia, baru sampai terus. Kalau kita pergi kubur, contohnya Tok Imam, Tok Wajih Hamid kita, duduk di atas kubur dia, kita baca Fatihah sampai terus, walaupun tak sebut nama dia. Tapi kalau kita duduk jauh, kita kena sebut, aku hadiahkan pahala bacaan ini dan pahala seumpamanya kepada Tok Wajih Hamid bin Abdul Rahman. Duduk jauh kena sebut nama. Atas kubur tak apa, sampai terus. Itu mazhab Syafi'i punya pendapat. Ni tak lagu tu ya. Lagu mana nak kira? Susah. Itu kita kena ajak anak-anak kita, kena pesan. Orang dulu dia jaga bab tu. Ni kalau mak mati, pak mati ni, kain ni, lapik, tilam kain ni, nak mandi tolak ni, masa mati katup dengan kain ni, masa nak kapan kain ni. Kita buat tu, kita kata satgi mati cepat. Kalau buat pun mati, tak buat pun mati. Baik kita pesan. Orang Melayu kita kadang-kadang dia silap faham. Tulis wasiat, kata satgi kalau tulis mati cepat pula. Tulis pun mati, tak tulis pun mati. Baik tulis. Apabila ada wasiat, kita tak bisu dalam kubur. Malaikat tanya, pasal apa buat lagu ni? Wahai malaikat, saya dah pesan dah, dia tak buat. Buat macam mana? Kita boleh jawab. Tapi kalau kita tak pesan, sengah bisu. Tu wasiat tu supaya kita tak bisu dalam kubur nanti. Kita pesan. Jadi Allah Ta'ala ada perhidup, iaitu sah pada kiraan akal kita bahawa ia Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang lain. Tidaklah pada hakikat, kerana kesemuanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu khadim dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan hayat, iaitu mati. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak mati. Allah Ta'ala hidup
tidak mati. Tahu mana? Dalil atas yang demikian itu Allah Ta'ala hidup tak mati. Firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup yang tidak mati. Allah ulang, wa tawakkal, berserahlah kamu, 'alal hayyil ladzi, kepada Tuhan yang hidup, alladzi, yang la yamut, yang tak mati. Allah hidup tak mati, supaya teguh keimanan kita. Artinya berserah olehmu ya Muhammad ke atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Allah hidup tak mati. Atau dalil atas yang demikian itu Allah hidup tak mati, iaitulah kita fikir baharu alam ini. Tadi siang lah malam, siapa ubah? Allah Ta'ala ubah. Kita dulu tak ada, lah ada. Siapa dia buat? Allah buat. Kita bukan boleh buat dari kita sendiri. Kalau kita boleh ejah dari kita sendiri, senang. Tak ada sakit lutut, tak ada sakit selit dis, tak ada pening kepala, tak ada susah. Kalau kita boleh ejah dari kita sendiri, tak. Allah yang takbir. Ni perang Iran dengan Israel ni, mau yakin iman kita kuih teguh. Pasal apa? Punyalah hebat polis dunia, tak pernah orang sentuh sebelum ni. Kecanggihan teknologi, apabila bom mai, dia boleh tangkis. Pum, dia tangkis. Pum. Hak ni tak ada tangkis, semua jatuh. Tu kuasa Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya. Sehebat mana kekuasaan kamu, Allah Ta'ala lebih mampu. Tutup Saleh kata, orang ada akidah, orang tak boleh cucuk hidung. Orang ada akidah, orang tak boleh beli kita. Orang tak boleh jual kita. Iran diugut. Macam mana ni Amerika nak serang apa? Berapa belas hari bulan lepas? Apa dia jawab? Amerika itu kuat, tetapi kami lebih yakin Allah terlebih kuat daripada Amerika. Kami isytihar lawan. Orang tak boleh cucuk hidung. Tapi kalau tak ada akidah, na'udzubillah, Emirat hantar makanan kepada Israel. Orang Palestin kena hentam dulu, haram tak tolong. Na'udzubillah. Tutup Saleh kata, orang ada akidah tak boleh jual, orang tak boleh main, orang tak boleh beli kita, kerana kita ada pegangan akidah. Kita pun mau jadi macam tu. Ni menzahirkan kekuasaan Allah Ta'ala. Sehebat mana kemajuan, kemampuan Israel, boleh ditewaskan kalau Allah Ta'ala kendaki. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Cuma kita umat Islam perlu teguh hati kita dengan ketuhanan. Tutup nenek kita dulu Kedah ni perang. Orang luar kahwin dengan orang Kedah pasal apa? Orang Kedah cakap kesak sangat. Tok Wan hang Tok panggil. Tok Wan panggil Tok hang Macam ayat tak cakap lembut-lembut. Abang, dak. Yang tak panggil gitu. Tok hang Pak hang Pasal apa? Kita waris daripada keturunan bangsa perang. Lekat daripada perangai tu sampai lah. Kedah ni kasar, tapi hati okey. Ya, hati okey. Begitu. Jadi Allah Ta'ala hidup tak mati. Mana dalil? Perubahan alam. Allah buat kita, Allah Ta'ala takbir dunia. Wallahu alam. Saya ada kerja nak pergi ke Tunjang, ada mesyuarat hari ni, nak buat majlis. Jadi kita berhenti di sini. Ke-8 wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Malam ni kita bincang hayat, sifat berhidup. Allah hidup tak mati. Dalilnya Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan dalilnya iaitulah adanya alam, berubahnya alam ni Allah yang buat, Allah yang ubah. Mestilah Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan dan mestilah ada hayat di dirinya. Kalau tak, nak buat macam mana? Azar sembah tok kong. Nabi Allah Ibrahim katok habis tok kong kecil, tinggal hak besar sekok. Lalat hurung kepala tok kong besar tu, Azar pidu hambat lalat. La ta'budu syaitan, sudahlah tak salah ibadat kepada syaitan tu.
Jangan kata nak bagi manfaat kepada dirimu, nak tolak mudarat di diri dia pun tak lepas. Pasal apa? Tak hidup. Tak hidup nak buat kerja ke mana? Kita bertuhankan kepada Allah yang benar, yang hidup, yang bersifat dengan kesempurnaan. Wallahualam. Berhenti dekat ni dulu. Sedikit pengumuman, kalau siapa-siapa lah orang pencin-pencin nak jalan, pasport pun ada dah, ataupun bodoh pas ada dah. Tok Imam saya bawa bulan lepas, Ustaz Mansur ke Songkla, Naratiwat, Tani. Kalau siapa nak pergi 3 hari 2 malam, bulan 8, 29, 30, 31 Ogos. Siapa dia nak pergi, bolehlah hubung, bagi tahu video ni pun tak apa, dekat Tunku Sulaiman ni pun tak apa. Bagi tahu kat depa, ambil nombor saya, boleh berhubung terus. 3 hari 2 malam 550. 550 ni saya ambil harga sebelum Covid. Dia kata pasal apa duk ambil harga sebelum tu? Orang lah dah buat 6, 5,5, 6, buat 6, hak 7, 7,5 pun ada. Jawab dia, saya nak pergi Kerak. Pasal apa pergi Kerak? Ustaz Mansur tahu. Tok guru saya ada duk uzur nak pergi Kerak, ziarah depa. Kawan-kawan saya nak pergi jumpa, nak pergi Kerak. Itu tujuan buat harga tu. Jadi siapa dia nak pergi, boleh berhubung dengan Firdaus Rakam ni ataupun Haduk Sandang Sulaiman ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.